Untuk abang-abang dan akak-akak, ini adalah sambungan untuk 6 peraturan penting dalam trading. Yeah, wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. Nombor 4, hanya merisikokan jumlah yang anda mampu tanggung. Pastikan wang yang berada dalam akaun trading adalah wang lebihan kita. Jangan sesekali kita menggunakan wang penting seperti nak bayar bil rumah, bil api dan komitmen-komitmen yang lain, kerana ia akan menambahkan lagi tekanan untuk abang-abang dan akak-akak. Nombor 5, sentiasa menggunakan stop loss. Stop loss ni merupakan jumlah risiko yang abang-abang akak-akak sanggup dialami untuk setiap position, dan stop loss juga menghadkan risiko yang bakal dialami. Oh my god! Wow! Serta dapat melindung modal kita daripada kehilangan kesemua. Nice. Nombor 6, kita kena mengetahui masa yang patut kita kena berhenti trade. Terdapat 2 petanda untuk abang-abang dan akak-akak berhenti trade, iaitu apabila trading plan kita tidak efektif dan sikap trader yang tidak efektif. Apabila trading plan kita menjadi tidak efektif, ia akan mengakibatkan abang-abang akak-akak mengalami kerugian yang amat besar. Dan untuk trader pula yang menjadi tidak efektif apabila abang-abang dan akak-akak tidak mengikut perancangan yang dibuat. Kalau abang-abang dan akak-akak berhadapan dengan masalah ini, lebih baik abang-abang dan akak-akak berhenti seketika dahulu ataupun berehat. Kalau rasa dah okey, barulah abang-abang dan akak-akak teruskan perjuangan dalam pasaran. Jadi, kalau hampa nak saya ceritakan lebih lanjut lagi tentang forex trading, abang-abang dan akak-akak boleh follow dan share. Nak profit dengan mudah dan konsisten, jangan lepaskan peluang. Peluang sentiasa ada. Jumpa hampa di next video. Bye-bye.